Hai kawan-kawan, selamat datang ke video Faris Channel. Okey, hari ni saya nak ceritakan macam mana saya boleh jadi gacha live. Okey, jom kita masuk dalam rumah. Kalau korang nak tahu, ini ruang tamu. Inilah rumah saya kalau korang nak tahu. Okey, kalau yang ni pula bilik tempat yang saya selalu tidur. Okey, bilik saya ni besar tau. Okey, jom kita pergi kat dapur. Okey, kalau kat sini pula dapur, tempat yang sesuai untuk korang masak. Ini kalau bagi bidang SRT sesuai ni, betul tak semua? Okey, setelah selesai cerita pasal dapur, jom kita pergi ke tempat makan. Okey, yang seterusnya adalah dapur. Ini adalah tempat makan. Okey, kalau dia nak makan, boleh nak makan kat sini. Okey, dia boleh makan macam-macam saja. Okey, jom kita pergi ke balkoni, tempat tengok pemandangan. Okey, yang terakhir pula, ini adalah kawasan balkoni, tempat tu tengok pemandangan waktu malam. Korang boleh tengok bintang, matahari dan sunset, macam-macam lagi korang boleh tengok. Okey, kita selesai kedai, jom kita pergi tempat seterusnya. Okey, sampai sini video kita. Kalau adik nak tengok macam mana kehidupan abang sebagai gacha live, okey, adik boleh layan video abang dekat YouTube dan kat TikTok. Okey, ini adalah kehidupan abang sebagai gacha live. Okey, sampai sini video kita. Jumpa nanti ke episod seterusnya dan video seterusnya. Okey, dah sampai sini video kita. Bye, so bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes.